bagaimanakah sekiranya ada daripada kenalan saya yang terkesan dengan isu-isu seperti mempercayai mukjizat para wali dan sebagainya. Mungkin perkataan mukjizat itu digunakan oleh pihak-pihak inilah. Apa maksud istilah mukjizat? Perkara luar biasa yang Allah datangkan melalui Nabi dan Rasul bagi membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Jadi mukjizat ini istilah yang dikhususkan bagi Nabi dan Rasul. Adapun para wali tak disebut mukjizat tapi disebut sebagai karamah lah. Bagaimana sekiranya ada daripada kenalan saya yang terkesan dengan isu-isu seperti percaya kepada karamah-karamah para wali. Ya, memang kita tak nafikan ini antara isu-isu lah yang menggamit masyarakat akibat daripada kekeliruan mengenai akidah yang benar. Itu antara sebab kenapa menuntut ilmu, belajar akidah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah mengikut pemahaman para salafus salih, para sahabat dan 3 generasi pertama umat Islam sangat penting. Kerana seperti dalam soalan tadi, memanglah akibat daripada kejahilan, kurang ilmu, penyelewengan dalam bab akidah ini telah menimbulkan banyak syubhat-syubhat dan kekeliruan sehingga ada kepercayaan seperti dalam soalan tadilah. Ada sebahagian percaya wali-wali ada karamah-karamah yang mana barangkali karamah-karamah itu berbentuk hal-hal yang tak sepatutnya. Yang mana secara ringkasnya jawapan kepada soalan ini, kita kata kita kena jelas siapa yang dimaksudkan dengan para wali Allah. Jawapan dia seperti mana-mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran, iaitu bahawa para wali Allah ialah siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah ialah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi garis takaran kayu ukur nak mengukur sama ada seorang itu benar-benar wali Allah atau lawan kepada wali Allah apa tuan-tuan? Wali syaitan. Kadang-kadang ada yang keliru. Ada yang keliru, tak tahu beza antara wali Allah dengan wali syaitan. Lalu kesudahannya mungkin diangkat wali syaitan itu sebagai wali Allah. Itu kan sudah rosak. Jadi syarat atau piawai nak menilai wali Allah itu ialah siapa? Allah kata orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Orang beriman yakni orang yang berdiri di atas akidah yang benar. Adapun orang yang berdiri di atas akidah yang menyeleweng, itu kita kata sedikit sebanyak merosakkan keimanan dia. Demikian bertakwa. Bertakwa yakni patuh kepada batasan syariat. Dari sudut menjaga suruhan dan menjauhi larangan, menjaga solat di samping kewajipan-kewajipan yang lain, menjauhi larangan segala apa yang dilarang oleh syariat, bermula dengan hal syirik, hal bid'ah, hal maksiat. Jadi kesudahannya, andainya seorang itu dia tidak jaga solat, tak solat misalnya, mana mungkin dia dikatakan sebagai wali Allah, atau dia bergelumang dalam hal maksiat, sama ada dosa besar atau dosa kecil, minum arak, atau pada hari ini ialah hisap rokok. Orang yang hisap rokok diangkat sebagai wali Allah. Ini kita kata mana mungkin. Jadi itu mungkin satulah jawapan ringkas kepada soalan tadi. Perlu dikenal pasti maksud wali Allah itu. Kerana lawan dia ialah wali syaitan. Wali syaitan ialah orang yang mungkin dia menunjukkan hal-hal luar biasa atau apa yang disebut sebagai istidraj. Kalau wali Allah, dia ada karamah. Yang mana kita percaya ada karamah. Ini hal-hal luar biasa. Allah muliakan mereka dengannya. Dan lawan dia istidraj. Juga perkara luar biasa. Tetapi yang Allah datangkan di tangan golongan ahli maksiat. Mereka ada benda-benda luar biasa. Tetapi dalam keadaan mereka daripada kalangan wali syaitan. Kenapa Allah berikan mereka hal-hal luar biasa itu? Tidak lain dan tidak bukan supaya mereka terus bergelumang dalam dosa-dosa dan maksiat mereka itu. Tetapi sebahagian orang yang keliru, apabila mereka melihat hal-hal luar biasa di tangan wali-wali syaitan ini, kerana kejahilan dan kekeliruan mereka, mereka angkat wali-wali syaitan ini sebagai wali-wali Allah. Semuanya berpunca daripada kerana mereka tak tahu nak membezakan antara kedua-dua wali Allah dan wali syaitan.